Hanif. Ingatkan nak balik kampung tadi. Jangan panjang-panjang dong. Sekarang ni orang dah tak sabar nak raya dah ni. Okey, Datuk. Boleh komen sikit tentang gosip yang mengatakan Ira sudah mempunyai seorang anak perempuan? Hanif, cerita tu kan dah basi dah. Yelah, gosip dah basi lah, Hanif. Ya, Hanif. Apa saya nak katakan? Tak. Gosip tu tak basi, Datuk. Cerita itu semuanya betul. Dan saya ada bukti yang kukuh. Bukti itu mengatakan bahawa Ira bukan sahaja mempunyai seorang anak perempuan, tetapi Ira juga masih merupakan isteri orang yang sah, Datuk. Hanif, apa yang awak merepek ni? Saya tak merepek, Datuk. Hari ini saya bawa anak Ira dan suami Ira datang ke PC ini. Mai, bawa mereka ke depan. Baiklah, Hanif. Saya anggap ni satu gurauan. Lain kali jangan melampau. Selamat raya semua. Saya minta diri dulu. Terima kasih ya. Datuk! 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 Ada apa lagi? Awak tahu tak? Awak dah memalukan saya di khalayak ramai itu. Saya boleh saman awak. Tapi Datuk, saya ada bukti yang kukuh. Bukti apa? Bukti apa lagi? Tunjuk dengan saya. Nanti dulu. Mai. Segala-galanya ada dalam ini, Datuk. Datuk dengar. Ira tu memang mak saya. Dia yang lahirkan saya. Ini pula ayah saya. Nama dia Jibet. Saya dan ayah saya datang dari kampung nak bawa mak saya balik. Kalau tak cukup, saya ada gambarnya sekali, Datuk. Sedia setia. Kat mana ni, Kita dah tunggu dah lama ni. Kau nak sampai? Jam. You ingat apa ni? You ingat perkara ni main-main ke apa? Kau tak cepat sikit. Anak. Apa pergi lihat kau suatu balik ni? Memang dah rezeki kau. Kau tengok belakang. Ira. Jibet. Jalan ni je. Mak cantik. Dia ada buat buku ni untuk Mak. Kamu Mak. Jibet apa khabar? Dia cantik. Mak tengok dia. Mak apa khabar? Mak bos. Tak ada drama-drama kat sini Drama sedih tak ada. Okey, cukup. Apa yang kita nak? Tangan Jibet. Okey, kita nak. Chop. Cepat. Mak tak apa. Jibet. Jibet bos datang, Cik. Ini juga yang kau nak kan? Kau tak nak press tahu kan? Boleh tak? Jibet tak mak. Jangan main harga nak. Mak jari. Jibet. Buat tangan. Jangan Jibet takut kamu. Ti. Ira, aku buat ni untuk kebaikan kau. Untuk masa depan kau juga kan? Boleh tak? Kita tahu Jibet. Jibet!
dia ni? Jangan nak. Ayah kita boleh tolong tak? Tolong. Ayah! Cepat! Aku nak tangan dia! Aku nak tangan dia! Apa pula ni? Lepaskan dia! Aku yang buat. Cibik, Cibik simpan semua duit ni. Cibik nak kahwin ke? Tak nak kahwin, jalan duit ni. Tak malu nanti nak kahwin orang. Ayah? Ayah jangan ya. Ayah jangan ya. Ayah jangan. Ku tak putus harapan. Ira, Sedih aku menikah. Ira binti Arwah. Kembali seribu malam. Mal kau RM80 tunai. Kaki ku kan tahan sepanjang jalan ini. Biar membisu Dah sekarang kau boleh angkut. Dia dua orang ni berambus hantar ke kampung. Berambus, berambus. Ikut mak. Dia ikut mak aja. Dia tak nak. Mak Saleh. Saya ada cinta. Saya bukan anak mak. Saya ada apa mati. Saya benci mak. Dah settle dah. Tak ada masalah. Lepas ni kau boleh tak kahwin dengan sesiapa kau nak? Kau kira? Kau ni tak buat tipu kau ni tak? Dia anak aku tau. Anak darah lagi aku. Kau tengok apa kau nak buatkan dia benci dengan aku. Yaya! Kira! Yaya! Boleh saya jumpa dengan Cik Noyadi? Ada apa Saya polis. Cik ditahan atas tuduhan menipu tanda tangan cek. Sila ikut kami ke balai. Rela ku